Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Gadis Ayu yang bisa berkokok. Hari ini saya nak mencari kasut combo guys. Disebabkan cari baju fail. Konten tu fail korang sebab saya last beli baju online. Nak ambil jubah tak boleh korang sebab saya ada masalah jubah hari tu. So last saya decide untuk buat konten cari kasut. Simple je. Tengoklah kasut apa saya beli. Kasut boot yang kuning tu ke tak tahu. Sebabkan korang pun dah lama tak tengok konten. Saya. So korang enjoy lah konten saya beli kasut ni ya. Okay. Bising. Macam biasalah konten Aina kalau tak ada tetamu jemputan, bukan dia lah. Ini tetamu tetap lah. Alah dah cakap dah. Ini bukan tetamu jemputan, ni macam rakan kongsi lah saya rasa guys. Wow, kongsi gelap. Sebab tu aku tak bagi dia mic. Sebab tu lah saya dah lama tak buat konten dengan dia. Sebab dia sekarang perangai dia macam semalu sikit lah kalau kat luar. Tak apa Abi. Konten ni aku seorang je. Aku ada kerana engkau ada tercipta. Okay guys, kita orang tengah cari kedai Christy Ang. A few moments later. Okay guys, saya dah jumpa kedai bising lah sana, boleh tak? Dia orang slowkan lagu. Aina nak belanja. Aina. Aku ingat, aku tak bagi kau mic, kau tak banyak cakap. Tapi kau cakap banyak. Dah sampai dah. Aina dah sampai. Diam. Ayu tak Aina. Ya guys. Okay guys, dah sampai. Alright. Mana dah? Kau ni kan? Sorry. Sekejap. Macam masuk rumah. Diam. Ya. Tu kasut. Cik Mika lah weh. Nak yang bertutup belakang. Nak yang bertutup belakang. Korang, saya nak design yang saya suka tu tak bertutup belakang. Macam mana Terima kasih kak. Tadi lah guys. Kasut dia semua menunjukkan jari jemari yang tidak lawa. Semua menunjukkan dosa. Kasut tu lawa, tapi jari saya yang tak lawa. Alah, kenapa jari kau tak lawa? Oh my god, dia ni kan. Sumpah. Kalau korang nak keluar, korang nak feeling diva, tak boleh dengan melu. Ya. Contoh kau baru nak aura macam ni kan. Dia dah macam negatif aura tu banyak sangat. Wow. Macam mana kau tahu? Weh, aku nak cari Thomas. Weh. Melu dah jumpa. Guys, Melu dah jumpa dia punya. Hai. Melu. Jom. Guys, Melu dah jumpa tempat idaman dia. Cita-cita saya menjadi seorang model. Model apa yang Melu nak jadi sebenarnya? Takkan Victoria's Secret kot. Kanan ke kiri? Lah.
few moments later. Aduh, korang susah. Sebab tu saya tak buat konten cari baju. Sebab macam ni lah. Tak jumpa pun bajunya. Aina, aku dah lapar. Guys, what is this? Oh, Wow. Shen. Ma, Aina masuk TV. Apa ni? Wow. Oh, ni lah muka kita kau jadi pelakon ni. Ada orang tu kat belakang. Malu. Apa? Boleh belakang sikit lah. Apa benda tu weh? Ada CCTV. Aduh. Hoi. Kalau dah Boleh tengok. tahu benda malu orang tengok dia. Besar. Aku cuma. Weh, itu kalau tengkuk dia patah. Habis aku. Duit aku yang ada pun tak mampu nak bayar. Belum. Warna pink tu. Korang cuba teka? Korang cuba teka dalam 5 saat saya bagi. Cuba teka kita orang dua nampak kedai apa? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah guys kedai yang saya dengan Melu nampak yang tolong lah. Saya dah berjaya tinggalkan Melu. So Melu dah tak dapat ikut saya. Saya dah bebas. Saya nak menyorok dari Melu sekarang. Saya harap Melu tak nampak saya. Saya nak nyorok kat belakang ni guys. Saya guys, saya tengah menyorok dari Melu. Kuat bodoh suara kau ni kan. Kuat Alah, gila. bagilah aku sampai jumpa kau dulu. Bantu konten kau ni. Aku tengah bantu kau untuk berjogging. Nah, bodoh. Aduh. Tapi, sumpah Abang Pandora tu dah pandang. Dia macam, baik. Kenapa kau patah balik tadi weh? Sebab, Melu. okey korang. Kita dah sampai kedai yang ke-275. Kedai yang ketiga kan tadi. Oh, ya ke? Oh, berdepan ada kedai. Oh, ni lah. Kita masuk yang ni. Okey. Yang ni ada orang suggest kat aku Ni ni. nama dia kedai Fabiano Rico. Fabiano Rico ni lah ada orang cakap kat aku. Cari kat sini. Orang ni bagi suggestion aku main jauh. Aku mengah lah. Tak apalah Aina kan. Dia punya Aina. Cantik ni. Kita dah jumpa. Sekejap okey kan? Ni mana lawan kau eh? Sama tak guys?
makan. Oh, lupa lah. Kita orang ada tempat lain nak pergi ni guys. So lepas kasut ni Mungkin okey sekarang. kita naik konsert. Konsert ni tak ada record. Oh babe. Aku tak tahu nak ambil putih ke hitam. Kalau mengikutkan kata hati aku, warna putih. Okay, kita putih. Alright. Tak try tak? Dia macam bukan konten kau, dia macam konten Ailo. Ada orang kan? Belum, jangan tunjuk orang sekali. Yes. Itu nama aku pula. You know her? Dapat tolong kuatkan volume. Saya nak try ni size 37. Aku terima nikahnya kasut 2 dengan mas kahwinnya. Asal. Kita makan. Yes go! Kena prank. Hey guys, saya beli 2 kasut ni je. Je. Lepas tu nak beli 1. Je. Kena beli satu. Alright, jom bayar. Untuk kegunaan harian. Waletan. Kaunter 2. Korang tadi belum terbalikkan display rack kasut tu. Korang satu kedai tengok, lepas tu dia tengok aku. Ya. Lepas tu aku tengok Aina, lepas tu ada lelaki dia tengok aku. Aku macam, relax benda biasa je pun. Jom bayar guys. Saya nak pergi bayar set. Nak ni dua-dua. Ya Allah, thank you. Ya. Kita tengok manis tu. Gede-gede. Akak nak masuk konten saya tak? Ni. Saya tanya kak satu soalan je. Satu je saya tanya, boleh? Okay. Tutup kipas jap. Saya nak tanya kak, kat sini ada jual kasut tak? Ada? Ada? Ada. Kedai buka tak sekarang? Buka? Bagus tak kak? Kalau kau tanya aku, mungkin aku akan jawab lain daripada lain. Bagus je dia siapkan ni. Bukan ni soalan dia. Bagus je soalan saya. Saya tanya je kok tak buka. Saya faham apa yang dia nak masukkan, tapi tak apalah. Tapi akak ni memang jawab terus ya. Ada? Buka? Ada? Buka kak? Buka kak? Buka apa ni? Dah lah. Dah buat aku ni. Aku nak jam. Maksudnya? Akak ni pantas korang. Kak. Meduh. Orang belakang ke kita? Berapa kak? 89 Dia bayar. redor. Dia buka redor, dia bayar. Dia bayar lah kan? Zain aja. Kak ada kak. Bayar. Weh, sumpah kat aku tak ada swab. Tak ada. Aku rasa aku bayar. Okay. Terima kasih. Terima kasih kak. Bye-bye. Apa benda pula kau ni? Bye. Okay guys, dah beli kasut. Sekarang pesan kau apa Satu. Oh, tak salah. Lapan 10. Kita dah lambat ni. Kita orang dah nak kena gerak. Nanti saya tengok kalau ada benda-benda menarik kita tambah. Kalau tak ada nanti kita ke intro terus. Dah menarik lah. Okay, bye-bye. Okay guys, so before kita orang pergi, kita nak beli air. Lepas tu kita akan end the content. Okay? Ayolah, dia nak end content dah. Korang sorry tau, saya dengan kipas, saya panas sangat. Dengar saya. By the way, content ni akan ada possibility ada part mute-mute letak lagu guys. Sebab kat mall kan biasalah ada lagu. It's okay babe, nanti I voice over untuk you guys, okay?
Sedap punya suara. Macam buat review tapi tak apa. Tu. Original Thai tea. Let's go. Thai. Saya nak Thai milk tea satu. Apa dia? Sugar level. Sugar level, alamak. Kalau biasa? Yang biasa tu. Yang biasa lah. 17%. Dah manis kan yang tu? Tak apa, tak payah manis-manis. Awak dah manis dah. Lamakan sedikit egomu dan Akak ni bukan biasa je. Okay, and then saya nak make green tea satu. Sama juga. Dua. Pause. Kau nak apa? Satu lagi nak. Okay guys, korang by the way, siapa yang nak tengok full outfit saya punya convocation, korang kena tunggu next content. Saya akan buat vlog hari graduation, okay? So nak tahu colour apa kan? Nak tahu saya pakai makeup macam mana, tudung macam mana, korang kena tunggu next content. Saya buat untuk konten kali ni, saya boleh spill dekat korang kasut saja. Okay guys? Dah beli air. Dah beli kasut. Sekarang nak balik. Nak pergi tempat PNC. Nanti kita outro dekat parking. Okay guys? Alright guys, jumpa kat parking. Bye. Let's go. 3, 2, 1. Melu guys. Melu dah penat. Ya. Okay korang, so dah habis konten kita pada hari ini. Misi mencari high heels tercapai, malah terbeli 2. Malah terbeli air lebih daripada 2 juga. Ya, air lebih 2. Okay korang, so thank you so much for watching. Yes. Nanti korang kena tunggulah next content saya grad. Konten grad akan dipost lepas konten ni lah. Okay, so minta maaf kalau ada tersalah kata. Minta maaf kalau ada pergaduhan antara kami berdua yang membuatkan korang rasa nak tengok konten ni lagi. Lantai ni sumpah benci aku. Kau betul-betul nak jatuh. Okay korang, so lighting ada sini lighting je. Okay, go. So jangan lupa like, share, comment next content korang nak apa. Okay guys, subscribe YouTube Melu juga. Thank you. Apa outro aku? So guys, outro kita. Tak pergi sekolah kena tibai. Assalamualaikum. Bye-bye. Ui.